Smartphone terpaling kebal Honor X9D 5G. First kali kita cerita design dulu. Yang dekat tangan aku ni berwarna reddish brown. Untuk aku ini warna yang paling cantik. Nampak premium, nampak mahal juga. Berat dalam 193 gram sahaja dan IP rating IP69K, paling tinggi dalam mana-mana smartphone. By the way, untuk review kali ni, kita tak cerita pasal kekebalan Honor X9D 5G sebab dah cover dekat video yang sebelum ni. Memang terpaling kebal. Sekarang ni kita cerita yang lain-lain pula. Okey, untuk skrin guna jenis AMOLED, saiz 6.79 inci, pasal warna jangan risau. Memang cun dan terang pergi sampai 6000 nits. Guna outdoor siang memang tak ada masalah. Refresh rate 120Hz memang smooth. Prosesor pula guna Snapdragon 6 Gen 4 pair dengan 120Hz punya refresh rate tadi. Untuk daily use, scroll social media ataupun gaming memang function. Sekarang cerita bateri melampau 8300 mAh, paling besar dalam mana-mana phone sekarang ni. Kalau light use 3 hari pun boleh tahan. Tapi kalau kuat gaming, jangan terkejut bila tahan lebih dari sehari. Charging speed 66 watt dan ada 7.5 watt untuk reverse wired charging. Cuma tak ada wireless charging lah dekat Honor X9D 5G ni. Design kamera kat Honor X9D 5G ni memang cantik, tapi phone ni sebenarnya memang fokus lebih pada kekebalan lah. Tak terlalu fokus pada kamera, but still macam hasil zoom gambar ni okey. Korang tengok dululah hasil gambar yang lain yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni, dan ketahuilah yang hasil gambar ni boleh improve lagi sebab ada AI edit. Dan tengok juga dekat skrin korang sekarang ni hasil video dia. Boleh lah. So, smartphone Honor X9D 5G ni menggunakan lens 108MP wide angle dan 5MP ultra wide. Untuk stereo speaker kuat gila. Volume pun boleh pergi sampai 400%. Dan semua ni datang dengan tanda harga yang hanya bermula dari RM1,499. Pre-order sebelum 9 Oktober dapat pula free Honor Pad X7. Lagilah function.